Kalau esok kena berhenti kerja, apa persediaan korang? Bayangkan esok tiba-tiba bos panggil bagi surat. Maaf, syarikat terpaksa berhentikan anda. Bulan depan dah tak ada gaji dah. Tiada lagi sumber pendapatan. Agaknya apa yang korang akan buat? Korang rasa mampu bertahan berapa lama? Sebab tu persediaan awal sangat penting. Dekat sini saya nak kongsikan dua perkara penting sebelum kita kena buang kerja. Yang pertama ialah korang kena ada simpanan. Kurang-kurangnya 3 ke 6 bulan. Contoh korang ada gaji 4,000 sebulan, kena ada sekurang-kurangnya 24,000 sebagai backup untuk 6 bulan. Ataupun sekurang-kurangnya kena ada backup selama 3 bulan. Itu 12,000 sebagai permulaan. Jadi sekarang persediaan kita ialah mula start buat simpanan. Mula buat simpanan 10 ke 20% daripada gaji setiap bulan. Contoh kalau gaji 4,000 tadi, 20% maksudnya 800 bulan lah kita simpan. Dalam masa setahun kita dah ada 9,600. Hampir cukup untuk survival ke bulan pertama. Tak dalam akaun berasingan supaya tak mudah terguna. Yang kedua ialah korang kena bina pendapatan pasif sebagai backup. Jangan bergantung pada kerja hakiki saja. Kena ada pendapatan pasif. Beza dengan pendapatan aktif di mana kita perlu bekerja untuk dapat gaji. Kenapa penting? Kalau kita kehilangan kerja, pendapatan pasif boleh jadi backup untuk kita teruskan hidup, membayar komitmen dan segalanya. Lagi awal mula, lagi cepat kita bina kestabilan kewangan. Contoh pendapatan pasif, buat simpanan pada ASB, tabung haji pun ETF dibagi pendapatan pasif secara tahunan. Untuk kedua pendapatan pasif ialah kita beli rumah, sewakan rumah ataupun bilik supaya kita boleh dapat aliran tunai yang berterusan. Pendapatan pasif juga boleh dibina melalui bisnes yang mempunyai sistem. Contohnya platform telco. Dengan cara yang betul, dengan strategi yang betul, kita boleh dapat income pasif yang sangat banyak secara berterusan. Jadi kalau kena berhenti kerja, komen apa persediaan korang.